Memanglah panas tengah hari. Semua orang panas. Dah panas duduk dekat jalan. Lepas tu kena matahari. Cikgu duduk kat bawah bumbung. Lepas tu ada kerusi. Itu cikgu. Memanglah. Okey, dah halang-halang mes sekolah. Nanti Papa belanja kedai RM2. Okey. Okey. Dah sampai dah sekolah ni. Orang semua dah datang sekolah. Jomlah. Jomlah. Dah sampai dah. Dah sampai dah. Bye, man. Nanti beli kedai RM2 tau. Mau ceput. Wah, ganas je tak itu. Sekolah. Kenapa nak ponteng? Nak pergi mana? Ha? Panas? Habis semua orang panas juga? Bukan mes orang panas? Bukan mes orang panas kan? Sekolah. Mana ada perhimpunan hari ni? Ada. Perhimpunan apa hari Jumaat? Ialah perhimpunan lah. Oh, bukan hari Senin? Sekolah. Panas. Bukan mes orang panas, semua orang panas. Tapi panas. Sekolah. Tak ada ponteng-ponteng. Lagi sehari je. Besok dah cuti. Panas. Memanglah panas tengah hari. Semua orang panas. Dah panas duduk dekat jalan. Lepas tu kena matahari. Cikgu duduk kat bawah bumbung. Lepas tu ada kerusi. Itu cikgu. Memanglah. Kalau Mel nak duduk dekat bumbung, Mel jadi cikgu. Jadi cikgu. Hari ni masuk dalam surau kakak cakap. Surau pun panas. Semua panas? Yelah, semua panas. Yelah, tapi bukan mes orang kan. Semua orang panas. Semua orang panas, bukan mes orang. Sekolah. Tak nak sekolah nak jadi apa? Nanti pelajaran tertinggal. Nanti kalau jawab periksa tak reti. Hari ni pun? Hari ni apa? Ya, hari ni pun mata pelajaran tertinggal. Sayanglah, rugi. Ni bukan ingat pun. Kalau tak ingat kena datang sekolah. Nanti Kalau Mel ingat, tak payah datang. Ini Mel pun tak ingat. Kenalah datang belajar. Datang belajar, balik rumah tak ingat. Sekurang-kurangnya Mel dah pergi dah belajar. Kalau dah pergi belajar pun tak ingat, tak apalah. Nak macam mana? Je. Memanglah kita kena belajar. Kenalah usaha. Kalau dah usaha tak berjaya juga, itulah yang cerita. Ini tak datang. Tak datang lagi lah, tak dapat apa. Memanglah panas. Semua orang panas. Itulah ujian dia. Nak belajar, nak dipandai, nak berjaya. Kenalah ujiannya. Bukan senang-senang je nak berjaya. Kena ada usaha dia. Habis hari-hari panas, hari-hari ponteng lah. Panas je, perhimpunan je panas. Hari ni tak ada perhimpunan, kakak cakap. Ada. Tapi dalam surau pun panas. Dalam perhimpunan lama. Apa kak? Dekat surau bukan perhimpunan. Tapi berhimpun je. Dah, sekolah. Cem. Mel nak ponteng. Boleh? Macam nak juga. Papa cuba bogel, jangan rakam macam. Ya, Papa rakam nampak kepala je. Cem, Mel nak ponteng boleh ke? Macam nak ponteng juga. No. Kalau Mel ponteng, jangan ponteng. Okey, Mel tak ponteng, Cem pun tak ponteng. Okey? Okey. Mel tak boleh ponteng. Nanti Mel ponteng, semua orang nak ponteng. Panas. Cem, Mel kata panas. Memanglah panas. Kita bukan duduk Cameron kan? Kan Cem? Panas.
Kan? Kadang tu Mel nak pergi kedai RM2. Nak pergi RM2? Mel nak pergi kedai RM2. Kenapa kedai RM2? Mel Sejuk. nak pergilah. Kedai RM2 sejuk. Mel nak beli mainan. Alah Mel, dah besar Mel. Mainan apa bendanya Mel. Macam tu Papa kasih main ponteng dulu. Baru Mel tak nak pergi kedai RM2. Makan modal. Kedai RM2 makan modal. Kalau bagi Mel ponteng, satu barang RM2. Okey, tapi Mel satu je. Mana boleh? Satu ni. Yalah, mana? Nak Mel tak pandai ke? Nak makan RM2 beli satu je Habis makan modal ke? beli satu je lah, baru RM2. Nak bagi Mel tak pandai. Modal. Makan modal. Kalau makan modal kena bagi Mel pergi kedai RM2 lah. Tu nak beli berapa? Tapi Mel seorang je lah, Cem tak payah. Oh, ceput-ceput. Ha? 3. Aduh, 3 Nak RM6. Kali 3 orang, 6, 12, RM18. Takkan Mel beli 3 Cem nak beli 2, kan Cem? Kakak pun, kakak tak payah. Kakak dah besar kan? Kakak dapat 4A. Oh, kakak dapat 4A pula. Kata 3. Buat dah. Oh, kakak dapat 4A, dapat 4 barang. Habis tu? Tu seres. Makan lagi, makan teruk. Men, janganlah tutup kepalanya. Okey, kedai RM2. Okey lah, kedai RM2 lah. Buka mukanya. Buka sikit. Mana? Tak nak kedai RM2 tak boleh. Tapi kena pergi sekolah. Buka mukanya. Papa nak tengok mukanya. Betul ke Mel? Tak tahu bukan Mel ni. Kalau Mel rajin sekolah. Cem. Tu Mel ke bukan Cem? Cuba Cem selak je muka dia. Takut ada misai, ada janggut eh. Dah. Pergi mandi. Bagi segar sikit badannya. Okey. Mel nak pergi kedai RM2 pukul apa? Bila? Nantilah balik sekolah. Balik sekolah tak boleh. Malam. Balik sekolah petang papa ada urusan lain. Dah buka mukanya. Mel, okey, papa bagi RM2. Mel nak 3 barang Nampak. 4. Makan mudah pula. 4. Okeylah 5 papa bagi. Buka mukanya. Okey 5 terus buka. Tak buka habis. Tak nampak mukanya. Mana mukanya? Oh, tak ada. Mel, buka lah Mel. Okey guys, ini muka barang RM5 ni. Okey, Mel 5 barang, Cem 3. Ambil Cem nak berapa pula? Nak sama macam Mel? 5 juga? Oh, tak cik Okeylah. Cem 4 lah 4. Sebab Mel yang pujuk papa. Ceput. Cem pun nak ponteng sekolah? Okeylah. Papa bagi ponteng lah. Tapi tak boleh pergi RM2. Okey. Cem nak pergi kedai RM2. Nak beli berapa barang tadi? Nak macam Mel? Okey, tadi Mel pujuk papa. Dia nak 3 barang. Lepas tu naik 4. Papa bagi 5 barang. Tapi kena pergi sekolah. Tapi Cem tak pujuk papa. Cem tak pujuk papa, Cem dapat 2 barang je. Cukup tak tu? Tak nak. Cik nak ponteng sekolah. Oh, ceput. Cem sekolah Yo. Beli barang berapa? 5. Ini macam tumpau. Nak pergi sekolah pun kena beli barang. Kena kau tim dulu Entahlah. Tabur je lah. Macam-macam hal.